Assalamualaikum dan Selamat pagi, saya PB Farizal Biama Arsyad bersama Ibu Dinik. daripada Balai Bombardan Penyelamat Sandakan akan menerangkan tentang penggunaan tali menyelamat. Di dalam jadual sistem tugasan balai, pada setiap hari Khamis dari jam 10 hingga ke 1:30 tengah hari, kami akan membuat kawat mahir. Kita akan mempelajari bagaimana cara ikatan parachute bowline. Dan saya akan serahkan kepada PB Denik untuk menunjuk dan saya akan menjadi mangsa. Ini adalah permulaan tali dan ini adalah ujung tali. Pertama sekali kita kena membuat loop ataupun nomor 6. Seterusnya kita ambil ukuran mengikut size mangsa. Biasanya kita ukur daripada pinggang. Seterusnya menggunakan ikatan bowline. Seterusnya kita akan menunjukkan cara penggunaan parachute bowline ke atas mangsa. Mangsa mestilah dalam keadaan sedar dan mampu berdiri untuk kita menggunakan parachute bowline. Masukkan kedua-dua kaki dan pusingkan ke belakang. Seterusnya untuk mengemaskan ikatan, kita menggunakan teknik ikatan oval loop. Pastikan tali belakang berada di kedudukan atas. Yang terakhir kita silangkan tali untuk memasukkan tangan mangsa. Akhir kata, semoga dengan perkongsian parachute bowline ini dapat memberi manfaat dan kita akan jumpa di next STB. Kembali lagi kita ke kelas STB. Okay, pada malam ini kita akan menerangkan tentang alat pernapasan. Alat pernapasan mempunyai 4 komponen utama yang terdiri daripada tabung, face mask, backplate, dan pneumatic system. Baik, bagian pertama ialah tabung. Fungsi dan ciri-ciri tabung ialah membekalkan udara yang bertekanan kepada pneumatic system. Fungsi yang seterusnya ialah sebagai bekas simpanan udara yang dimampatkan. Tabung ini jenis komposit 70% lebih ringan berbanding stainless steel. Komponen yang kedua merupakan backplate, berfungsi sebagai menampung pneumatic system dan tabung. Selain itu, backplate juga berfungsi untuk memberi keselesaan kepada pemakai serta mengurangkan berat semasa kerja-kerja operasi dijalankan. Ianya antistatik serta kurang mengalirkan haba. Seterusnya, bagian yang ketiga ialah pneumatic system. Ia berfungsi sebagai menerima udara dari tabung, memproses dan mengagikan kepada cawangan. Seterusnya, high pressure hose mempunyai test pressure sehingga 450 bar dan burst pressure hose sehingga 800 bar. Dan medium pressure hose mempunyai test pressure 16 bar
dan burst pressure 80 bar. Seterusnya, face mask bertujuan untuk mengumpul udara bersih di dalam ruangan topeng. Ianya juga untuk melindungi muka daripada terkena bahan berbahaya serta menghalang udara yang tercemar masuk ke dalam. Sekian saja perkongsian kami pada hari ini. Kita jumpa kelas STB yang seterusnya.